Okay guys, pin yang paling dibenci oleh bowlers, pin 10, pin 7. Okay, hari ni aku nak buat video macam mana nak convert pin 10, pin yang paling right handed bowler tak suka. Sebab apa? Sebab pin corner ni memang susah nak di convert. Okay guys, macam-macam cara kita boleh convert pin 10. Kita boleh buat hook, kita boleh buat backup ball, ataupun paling senang kita buat straight ball ataupun bola yang lurus. So hari ni aku akan ajar macam mana nak buat bola tu straight, walaupun korang pakai straight ball ke, ataupun korang bola pakai guna bola high performance ke, first ball korang ke, nak pakai Iron Max kan, Iron Max Storm. Kalau korang tahu, bola tu wow, seriously kuat gila dia. So hari ni aku akan ajar macam mana kita nak convert pin 10 menggunakan apa-apa bola, tak kira dia high performance, spare, plastic ball or anything. Okay, walaupun korang pakai house pun boleh. Okay, first of all, kita ada 39 board dari hujung ke hujung. Kebiasaannya untuk aku akan berdiri dekat 38 and mata aku akan pergi ke 18 ni maknanya dia 2 board dari arrow tengah, arrow 4. Okay, sebab apa? Kalau kita ambil diagonal to the pin, high chances untuk convert pin memang tinggi. So macam aku akan berdiri kat 38, mata aku akan target dekat 18 and badan aku akan diagonal, akan facing to the pin. Kebiasaan ni kita akan badan ni macam parallel to the fall line kan, straight saja kan. Tapi untuk sparing pin 10, badan aku akan facing pergi ke pin 10 and tangan aku akan break wrist. Biasaannya kita akan tengok positioning untuk wrist ni straight, ada yang hook, ada yang cup. Tapi untuk ni aku selalu dia akan break wrist aku and jari pinky aku ni, jari apa bahasa Melayu aku tak ingat dah. Jari pinky aku ni akan dibuka besar, sama juga dengan jari telunjuk aku. So dia akan jadi macam ni and dia akan buka besar, support dua-dua and bola tu akan be straight. And yang wajib kita kena break wrist tau, sebab kalau kita buat cup, bola ni akan hook. Okay, so aku akan berdiri dekat 38, mata aku dekat 18, relax badan. And paling penting, mental kita jangan fikir tau. Jangan fikir tak kena. Benda tu memang akan efek korang punya sparing. Lepas tu korang ni dah stand by, relax, jangan fikir apa-apa and go. Okay, tengok pin 10 conversion. Walaupun bola tu ada hook sikit, tapi still dia akan kena pin. Sebab itulah kita perlu buat bola tu straight. Sebab conversion rate untuk convert pin 10 tu memang tinggi. Okay, so selain daripada tu, bukan setakat teknik sahaja yang perlu kita belajar, kita perlu practice so that pin kita macam kita ada memory muscle supaya kita ingat. So bila kita selalu training, selalu practice, masa kita automatik akan ingat apa yang kita selalu buat. Selalu dia macam biar praktis biasa kan. Praktis biasa, kalau aku tengok ramai bowler kan, dia orang tak ngiau, dia orang tak fokus dekat apa kelemahan dia orang. Dia orang banyak fokus dekat benda yang dia orang dah bagus, macam first throw. So dia orang masa praktis tu, dia orang suka buat apa? Dia orang suka nak try target score, high score. Okay, tu tak apa, tak kisah. Tapi kalau korang asyik target benda yang korang dah bagus, tapi korang tak fokus dekat benda perkara yang korang lemah, benda tu akan efek korang punya skor. Sebab kita kena ingat, dalam bowling kita tak convert spare, memang akan efek kita punya pinfall. So apa yang selalu aku buat, kalau aku lemah pin 10, kalau aku lemah apa-apa benda, apa-apa perkara yang aku lemah macam pin 10, pin 7 ataupun conversion 3 pin, selalu aku akan macam ni. First throw aku akan fokus ke benda yang aku lemah. Macam ni, macam aku buat lagi sekali, macam aku berdiri dekat 38. Ni first throw ni first throw and then aku target 18, relax, go.
See, tak rugi. Memang tak rugi. Sebab korang bayar game, satu bukannya murah tau. Dah lah mahal. Kalau korang dekat certain tempat kena bayar RM15, ada yang RM10. Okay? Aku dah nasib baik sebab aku league bola, so ada rate murah lah. So, setiap kali praktis, korang kena praktis perkara yang korang lemah. So, macam lagi sekali, ni second throw aku. Aku belajar. Aku convert pin 10. Relax. Then go. See, bola aku straight. Bola aku pergi lurus and sentiasa kena. So benda ni kalau korang keep on training, practice, insyaAllah korang akan improve. Korang akan improve and at least korang improve at least by 10 pins average. Kalau korang sama ni 1.5, 1.4 akan improve 1.6, 1.7. At least 10 pin average. Okay? So guys, itu tips aku untuk pin 10. So in the next video aku akan buat video, kalau ada request buat video video yang korang rasa part yang lemah, aku akan insyaAllah aku akan ajar. And sebelum tu, apa-apa yang aku ajar ni just a guideline. Kalau korang rasa macam ada, sebenarnya aku lagi prefer korang belajar dari jurulatih yang bukan berpengalaman, dia lebih tahulah, lebih apa macam ni cakap, yang lebih terlatih. Okay. So anyway, thank you so much guys. Kita jumpa lagi in the next video. Bye. Assalamualaikum.